Okey, kalau kita tengok dia ada kolam depan ni. Lepas tu dia ada lorong tengah tu dia ada titian. Titi tu kita boleh buat sesuai untuk pengantin lah. Kalau pengantin nak lalu sesuai lah. Boleh lalu atas tu buat macam break kapet ke apa, senang nak lalu. Dia nampak macam elok lah. Nampak elok. Okey, kalau kita tengok tepi ni pun ada siput-siput. Makanan laut, siput-siput macam lalau, kerang, batok seribu pun ada. Siput sudu pun ada. Dia macam-macam lah. Bahagian siput lah. Tapi belah ni pun macam-macam lagi lah. Macam-macam benda makan ada. Belah ni pun ada, belah ni pun ada. Belah ni pun ada, belah ni pun ada. Yang elok dia sebab dia ada kolam. Konsep dia kolam di tengah ni. Itu yang elok tu. Dia payah nak jumpa lah tempat yang macam ni. Okey, kalau kat atas tu kita boleh tengok lah dia punya signboard dia nampak terang kat atas tu. Tapi tak nampak besar sangat lah. Nampak kecil lah sebab kita tengok daripada bawah ni kan. Nampak elok lah dia konsep seni bina dia ni. Nampak elok. Tengok. Dia dengan lampu-lampu, dengan kolam, dengan aksesori, dengan hiasan dia nampak elok. Dia seni bina ni nampak elok sikit lah. Okey. Tak ni dia ada ni lah. Popiah basah, popiah goreng kot. Popiah goreng apa-apa pun ada. Lepas liat dengan apa karipak pun ada. Yang ni buah kurma. Yang ni buah-buah, salad pun ada. Okey, salad pun ada. Nak makan salad, nak makan buah. Yang ni dia bahagian yaksam kot. Yaksam kot, ikan kot. Dia campur-campur lah. Ada kerabu sikit kot. Kerabu sikit. Tomtam kot. Tomtam apa dah. Lepas tu sayur kobi sikit. Koyak kobi. Lepas tu ada ikan temenung apa ni. Masak apa ni. Banyak lah dah. Banyak. Bahagian nasi goreng kot. Nasi goreng. Ada ayam pun ada. Ayam perak kot. Ayam perak macam kambing kot. Ayam perak, kambing. Dia ada sampai kot. Sampai belacan pun dah. Jangan risau. Pada yang makan sampai belacan tak ada. Sampai belacan tu ada. Tak ni dia ayam balang. Hari ni ada ayam apa ni? Soda lemon. Soda biru lemon dengan ayam pandan pun ada ni. Ayam pandan pun ada. Ayam kosong pun ada. Ayam keladi pun ada. Rasanya ayam keladi. Lepas tu sini ada mie apa ni ataupun ada banyak. Ni macam fry, biskut, kudapan. Itu pun ada macam-macam lah tu. Okey, kalau kita tengok daripada depan tu, depan pintu masuk tu kan, pintu gerbang tu. Dia sesuai untuk majlis pengantin ni, sesuai nak buat red carpet pun sesuai. Dia boleh jalan di tengah titian kolam ni. Boleh main naik atas pelamin. Pelamin boleh buat atas ni. Untuk masa ni, untuk bulan puasa dia ada arti jemputan lah. Dia menyanyikan lagu-lagu klasik tradisional Melayu lah. Nampak sesuai sebab dia ada pentas sekali. Pentas ada. Pentas ni pun luas juga. Hiasan lampu dia pun menarik. Tengok hiasan lampu dia pun menarik. Okey, kalau kita tengok daripada depan tu, kalau masuk daripada pintu depan, dia turun main kat sini lah. Dia ada titian atas kolam. Kolam nampak lah, dengar bunyi ayat kolam, nampak sesuai untuk pengantin ni, sesuai. Boleh main turun naik atas. Dia atas pentas, sesuai. Memang sesuai, dia ada pentas tadi. Memang sesuai lah. Okey, yang ni dia ada sup kambing. Dia buat siap dah. Dia balut siap dah. Siapa yang nak ambil lah. Dia berdasarkan konsep buffet lah kan. Ni laksa pun dah. Laksa yang tu lah kan. Laksa kot. Laksa. Ni sup kambing. Ni laksa. Ni roti bergali pun dah. Roti bergali. Ambil roti kan. Ni cabai-cabai pun dah. Cabai. Okey, belah ni dia ada mi sup. Mi sup, kocang sup ada. Jangan risau, apa dah yang tak makan nasi ada.
Ada mi sup, kuotiao sup. Tu ada kuah-kuah dia lah. Belah tu ada kuah-kuah dah. Okey. Ayam mineral apa dah? Ayam mineral botol pendek dah. Ayam mineral botol pendek. Dia ayam, ada lagi belah ni. Dia ayam jagung lah, ayam jagung. Ayam lemon soda pun ni, lemon soda. Ayam apa lagi? Ayam masak, ayam air sejuk lah, air kosong pun dah. Air kosong. Meja tu lah, belah ni pun luas. Belah ni pun luas. Belah ni pun luas, belah ni pun luas. Dia orang luas juga lah tempat ni. Dia memang luas. Untuk yang main family tu sesuai lah duduk dalam. Yang main takat seorang, dua, 4 orang boleh duduk luar tu. Di tepi kolam ni kan. Boleh. Di belah ni pun sama juga lah. Dia ada nasi goreng, dia ada ayam-ayam tu lah. Ayam bukan daging. Mungkin saya rasa mungkin kambing lah kot. Mungkin kambing dengan ayam. Yang di belah ni sama dengan belah sana juga lah. Tambahan dari sana pun. Belah ni pun sama juga. Halau ni pun sama juga dengan belah sana. Sebab ini mungkin menu yang sama. Belah tu pun sama juga. Yang belah ni pun sama lah. Dia ada sayur-sayur ulam-ulam, salad-salad. Yang nak makan kuih-kuih apum-apum pun ada. Apum-apum. Macam dia lagi sushi pun ada ni. Sushi Vietnam roll pun ada. Vietnam roll pun ada. Popiah basah pun ada. Tempat liat korma, popiah goreng pun ada. Buah korma pun ada. Banyak agak ada. Menu dia boleh tahan. Tapi dengan konsep suasana dia macam ni lah. Konsep suasana dia macam ni. Okey. Saya tak berani nak ambil banyak-banyak. Lagi aku tak habis. Kita ambil sikit dulu. Ambil sikit-sikit, pelan-pelan sikit. Kuih banyak, baru boleh bagi banyak. Kalau nak ambil tu banyak, lagi takut tak habis. Kalau ni kita ambil dulu cakap yang mana yang boleh ambil lah. Sebab kalau nak ambil banyak tu kan boleh, tapi takut lagi selera banyak, tapi makan tak boleh nak banyak. Jadi kita ambil sikit dulu. Ambil cakap mana yang ada dulu lah. Ambil sikit dulu. Belakang tu boleh dengar lagu-lagu raya. Boleh dengar lagu raya sebab ada arti jemputan. Sambil buka puasa tu boleh dengar lagu raya lah. Sambil makan, sambil mendengar bunyi ayam kolam, ayam pancuk kolam tu pun ada depan tu. Ada ayam kolam ni, dia tepi ni nampak, tepi kolam ni nampak elok sikit lah. Maksudnya kau duduk tepi kolam, nanti pergi mereka bagi pun tempat tepi kolam sebab dia ada ni lah kan. Sebab dia reservation, tak boleh pilih tempat. Dia dah bagi dah setiap tempat.